Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, ini berkenaan dengan ADM lagi Orang ni pun dah mula nak mencabar aku. Okey. On. Aku nak tunjukkan dekat korang apa yang berlaku di dalam grup-grup ADM. Ya. Okey, tak cakap banyak. Jom kita saksikan. Okey, ni aku punya TikTok dah disebarkan di kalangan grup-grup ADM. Okay, ini ADM. Jadi mana-mana yang geng-geng ADM tu boleh confirmation. Betul tak? TikTok dah disebarkan. Okey. Jadi lepas tu, okey, kita tengok apa dia kata. Selain itu, pengintip korporat ini juga memfitnah. Okey, dia kata aku ni pengintip korporat. Okey, sendiri. Memfitnah syarikat kami di internet. Terutamanya untuk tujuan mempromosikan syarikat mereka sendiri. No, syarikat apa yang aku promosikan ni? Okey, kami sedang mengumpul bukti untuk menuduh pengintip korporat ini memfitnah dan memfitnah ADM. Kami pasti akan membayar harga untuk tindakan mereka. Nah, aku tunggu kau nak saman aku. Aku tunggu. Kan? Okey, sekarang kita tengok promosi ADM punya promosi tau. Okey, dia kata dia suruh kelebihan ni, dia suruh minta ahli dia upgrade. Kelebihan upgrade dia kata dapat bonus upgrade RM70, income harian RM182.70. Jadi jumlah keseluruhan RM9,540 sen. Jadi untung bersih 9,540 sen. Tolak dengan modal dia kena nak upgrade tu, dia kena keluarkan modal 2,900. Jadi untung bersih dia adalah RM6,604. Okey, lagi dia kata lagi, sekali upgrade terus dapat balik untung RM6,640 sen. Ni bukan sekadar nombor, tapi langkah pertama awak ke arah kebebasan kewangan. Okey, peluang ini cuma untuk yang berani bertindak. Ayat ni yang bahaya ni. Okey, upgrade hari ini, esok pendapatan terus berganda. RM3.50 tu bukan tahap awak. Awak layak dapat pulangan dan kejayaan yang lebih besar. Nah, faham kan? Inilah namanya ayat umpanan. Di mana-mana grup sama je. Cuma cara je yang berbeza, tapi konsep dia punya strategi sama. Okey, jom. Dia kata aku apa? Dia kata aku adalah pengintip korporat yang nak menjatuhkan ADM kerana untuk mempromosikan produk aku, syarikat aku. Apa yang aku promosikan? Atau apa kau tak ada promosikan? Kan? Dan dia kata lagi, dia nak apa? Saman aku. Aku tunggu. Selagi kau tak saman, selagi itulah ternyata kau itu adalah scammer. Faham? Kau yang dah lepas cakap, kan? Jadi kau perlu tunaikan pasal members kau dalam ni. Ramai ni members kau. Dia nak tunggu je kau buktikan apa yang kau kata tu. Faham? Lain kali sebelum berkata-kata, kau fikir sejenak. Kan? Dah. Apa kata orang? Kerana mulut badan binasa. Ni kerana mulut ADM binasa lepas ni. Okey? ADM, ingat. Ini scammer. Sebab tu dia suruh kau beli promosi tu. Kau beli promosi tu, kau percaya cakap aku. Peram. Cut off. Macam mana grup lain kena. Okay? Assalamualaikum. Tak ada apa-apa untung pun kat aku. Aku cuma just nak, jangan nak scammer ni berleluasa lagi. Okay? Aku tak mau lagi orang lain kena. Aku tak ada untung 1 sen pun aku tak dapat. Okay? Assalamualaikum.